Sebelum ni kalau anda pernah pakai power bank kan, mesti anda akan rasa power bank berat macam hammer ni kan. Kemudian besar macam hammer ni pula kan. Jadi sekarang ni tak perlu dah pakai power bank macam tu. Kalau jenama-jenama lama tu macam jenama apa? Penang, Sarawak, Sabah. Itu bukan jenama, itu macam nama negeri kan. Jenama-jenama lama tu kebanyakan besar. Yang ini pada Yobao, yang mana anda tengok saiz dia comel dekat sini kan. Anda tengok, ini saya ada dua. Yang ini jenis bunga-bunga, yang ini jenis lak. Yang ini macam Air Saji Menang tu lah, lak kan. Okey, kita ada dua jenis dan dia punya saiznya tak besar sangat. Yang ini 10,000 mAh tau setiap satu. Kalau gabungkan dua ni jadi 20,000 dan saiz dia nak kata dengan yang power bank lama tu macam lebih kurang, tapi dapat 20,000. Tapi yang ini lebih macam bagus untuk anda travel lah. Tak perlu bawa benda yang berat, simpan dalam poket boleh, simpan dalam beg pun boleh. Tambah-tambah untuk pengguna iPhone tu kan, memang comel lah yang ini. Sebab apa? Sebab iPhone anda memang cepat habis bateri kan. Kalau phone Android rasanya tak pakai sangat kot. Tapi kalau pakai phone-phone lama still dah kena pakai. Tengok macam saiz ni anda tengok letak kat bahagian belakang, dia still tak nampak besar. Nak kata nampak tebal, saya bagi kat anda mungkin nampak tebal sikit lah. Tapi dia still lagi jimat ruang untuk anda kat sini. Pendapat anda macam mana? Okey ke tidak kan? Nak yang bunga ke nak yang lak ni?